Hai, Assalamualaikum semua. Jadi di video kali ni aku nak tunjukkan setup ataupun equipment yang aku gunakan untuk aku buat konten dekat YouTube. Dan ini adalah DJI Osmo Mobile 6 yang aku beli sebelum keluar DJI Osmo Mobile 7 ataupun DJI Osmo Mobile 7. Untuk DJI Osmo Mobile 6, harga dia lebih kurang 500 lebih. Tapi masa tu ada diskaun dan aku gunakan sedikit voucher dan aku dapat harga lebih kurang RM300 ke bawah. Kegunaan DJI Osmo Mobile 6 ni adalah untuk stabilizekan video, untuk bagi video lebih stabil. Sebenarnya aku dah beli lama dah, tapi aku cuma tak buka dan buat unboxing je. Jadi seterusnya kita pergi ke mic. Untuk mic aku gunakan mic daripada Amgras. Untuk yang ni aku tak pasti model apa. Mungkin yang ini adalah Amgras Sound Meta 2. Untuk mic ni aku beli pada tahun 2023 sebab masa tu aku tak berapa nak ada bajet sangat untuk beli mic yang lebih baik. Untuk harga mic ni, harga dia lebih kurang RM60 ke bawah. Sebiji ni lebih kurang RM50. Lebih kurang macam tu. Dan mic ni aku rasa aku gunakan sekali je untuk video pengemis beli Y15ZR. Sebab masa tu duit aku betul-betul cukup untuk beli Y15 je. Dan ada beberapa ringgit lagi, lebih kurang RM50, RM60 untuk aku beli mic. Aku tak cukup bajet, lebih kurang RM300 untuk beli mic yang lebih baik. Jadi aku ambil keputusan untuk beli mic ni. Walaupun harga dia murah, tapi kualiti dia boleh tahan okey dan baik juga. Bolehlah guna untuk sementara kan. Tapi kalau ada duit lebih, aku sarankan upgrade kepada mic yang lebih baik tapi harga dia lebih tinggi. Ini adalah mic daripada Saramonic. Ini adalah Saramonic Mic Blink 100 yang berharga lebih kurang RM500 ke bawah. Aku beli yang set 2 mic 1 receiver. Harga dia lebih kurang RM440 lebih. Aku beli dalam RM443 dan ada 2 mic dan 1 receiver. Tapi satu je mic yang tinggal sekarang sebab satu lagi mic aku dah terbuang masa aku buat vlog. Aku pergi berbuka puasa di KLCC. Aku terbuang mic masa tu. Siapa yang belum tengok video tu, ada aku cakap dekat dalam video tu yang aku terbuang mic ni. Sebab aku ingatkan mic ni kurma. Masa tu aku habis makan kurma dan aku ambil kurma daripada poket aku. Lepas tu aku buang. Dan rupa-rupanya aku terbuang sekali dengan mic. Hai, agak sedih jugalah sebab mic ni bukanlah murah. Bagi aku mic ni agak mahal juga. Untuk satu mic dan satu receiver harga lebih kurang RM290. Jadi bila aku terbuang mic ni memang agak sedih. Tapi nak buat macam mana, aku sendiri yang salah sebab aku terbuang kan. Untuk kamera, aku gunakan Google Pixel 4 XL yang dikeluarkan pada tahun 2019. Untuk kamera dia bagi aku masih lagi okey. Dekat belakang ni aku ada letak tip sikit sebab dia punya gelas belakang ni ada agak sedikit retak. Aku ada bagi jatuh beberapa kali. Aku nak tukar tapi tak berapa nak ada duit buat masa ni. Jadi selagi aku boleh tip dan tampal, aku tampal je dulu. Untuk stand, aku gunakan stand daripada Ugreen. Ini adalah selfie stick tripod. Boleh dijadikan sebagai tripod ataupun stand. Dan harga dia boleh dikatakan agak murah tapi berkualiti. Harga dia RM70 ke bawah masa aku beli. Lebih kurang RM60 lebih macam tu. Buat masa ni mungkin aku tak buka lagi sebab mungkin aku takkan guna lagi stand ni buat masa ni. Sekarang aku akan unboxing DJI Osmo Mobile 6. Jadi ini adalah DJI Osmo Mobile 6 gimbal ataupun stabilizer untuk phone. Dan jom kita mulakan untuk buka. Untuk unboxing DJI Osmo Mobile 6 ni, aku ambil keputusan untuk rekod menggunakan Pixel 4 XL untuk dapatkan kualiti yang lebih baik. Untuk video yang awal tadi aku rekod menggunakan Sony Xperia XZ2. Kualiti dia agak kurang sebab phone tu pun dah lama, lebih kurang tahun 2018. Jika nak dibandingkan dengan Google Pixel 4 XL ataupun Google Pixel yang terkenal dengan kualiti gambar yang lebih baik dan video yang lebih baik. Jadi bagi aku, Google Pixel 4 XL sangatlah baik dengan kualiti kamera dia. Bayangkan Google Pixel 4 XL yang dikeluarkan pada tahun 2019 ni pun mempunyai kualiti video kamera yang cantik. Macam mana pula lah dengan kualiti kamera Google Pixel 9 Pro yang baru keluar tu kan? Mesti lagi best. Sebenarnya buat masa ni bagi aku, gimbal ataupun stabilizer ni tak adalah penting sangat sebab phone aku ni pun dah cukup stabil. Tapi untuk dapatkan kualiti kestabilan yang lebih baik, jadi aku ambil keputusan untuk beli DJI Osmo Mobile 6 ni.
Selepas beberapa bulan, lebih kurang sebulan atau 2 bulan aku beli DJI Osmo Mobile 6 ni, keluarlah DJI Osmo Mobile 7. Tapi nasib baiklah DJI Osmo Mobile 6 dengan DJI Osmo Mobile 7 tak ada banyak sangat perbezaan. Tapi aku rasa DJI Osmo Mobile 6 ni dah kurang dijual kerana difokuskan untuk DJI Osmo Mobile 7. DJI Osmo Mobile 7 lebih baru, lebih baik dan harga dia pun lebih kurang je dengan DJI Osmo Mobile 6. Harga dia lebih kurang RM400 ke bawah. Kalau ada diskaun lebih kurang RM300 lebih macam tu. Dekat sini ada kabel USB Type-C untuk charge gimbal. Dan tak ada apa lagi dekat dalam ni. Aku rasa ya memang dah tak ada apa, kosong je. Seterusnya ada pin dekat sini untuk connectkan pada phone dan connectkan pada gimbal. Aku pun tak pasti macam mana nak connectkan dia sebab ini kali pertama aku unboxing gimbal ataupun stabilizer. Lagi-lagi ini adalah brand DJI yang boleh dikatakan brand yang agak bagus dan baik, yang harga dia pun boleh dikatakan agak tinggi. Dulu aku tak mampu nak beli ni tapi aku ambil keputusan untuk cuba beli juga dan Alhamdulillah aku mampu buat masa ni. Sejujurnya aku pun tak pasti macam mana cara yang betul untuk gunakan DJI Osmo Mobile 6 ni sebab aku sebelum ni tak pernah gunakan apa-apa jenis gimbal. Kalau aku rekod pun mungkin aku gunakan monopod ataupun tripod je. Mungkin nanti insya-Allah aku akan cuba belajar cara guna gimbal ni dan insya-Allah aku akan cuba hasilkan video yang terbaik menggunakan gimbal ni. Mungkin aku akan buat short film nanti insya-Allah. Semoga aku berjaya. Insya-Allah, amin. Itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.